Kerajaan dan pemaju swasta perlu mengkaji semula reka bentuk pangsapuri perumahan awam bagi menjamin pembentukan sasiah generasi akan datang. Saranan itu adalah hasil kajian jangka panjang oleh 5 universiti tempatan yang merumuskan bahawa remaja perlu mempunyai ruang sosial yang lebih luas di kediaman sendiri supaya tidak terjebak dengan masalah sosial. Hasil temu bual melibatkan 6,000 remaja di Malaysia dianggarkan seramai 1.2 juta belia dalam lingkungan umur 15 hingga 25 tahun bakal berdepan dengan masalah sosial sekiranya terus tinggal dalam persekitaran kediaman yang kurang menyediakan ruang sosial. Ruang itu adalah sebahagian sebab kita ni lah latar belakang keluarga dan masyarakat, right? Mempengaruhi belia tu. Kenapa belia ni agresif? Kenapa belia ni tak nak duduk rumah? Belia ni asyik akan cari sekejap je balik rumah, lepas tu keluar. Dia lebih suka duduk dengan rakan sebaya, pergi shopping komplek, merempit dan sebagainya. Kenapa? Kalau di kawasan rumah tu ada disediakan ruang yang memenuhi apa yang belia nak, apa yang belia aspirasikan, belia mungkin tidak akan jadi begini. Kajian kerjasama 5 universiti iaitu Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Putra Malaysia ini bermula sejak November 2014 dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dengan kos RM4.9 juta. Antara aspek yang diambil kira dalam membangunkan perumahan mesra remaja ini termasuk bentuk interaksi peribadi, komuniti dan penjanaan ekonomi berdasarkan bancian yang dijalankan ke atas penduduk di projek perumahan rakyat PPR Lembah Pantai Kuala Lumpur. Jadi apa yang kita buat, kita propose multi-story parking supaya kereta tak perlu masuk ke dalam kawasan yang mana pejalan kaki boleh berinteraksi. Kita letakkan di luar. Dan ini lebih selamat kepada berbagai golongan, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi itu antara salah satu idea. Dan idea yang lain, kita rasa sekiranya kita reka ruang lapangan taman untuk berbagai golongan yang berbeza, maka lebih banyak unit sosial akan lebih berinteraksi pada aras tersebut. Hasil kajian ini akan dibawa kepada cadangan pihak berkuasa selepas hasil keseluruhan kajian dikumpulkan sepenuhnya November ini.